ada isu yang menarik yang untuk kita bincangkan. DAP menggesa MCA dan Embassy mengkaji semula kedudukan mereka dalam Barisan Nasional dengan adanya perbincangan Barisan Nasional dengan PAS untuk menghadapi PRN di Negeri Sembilan. Bagi saya ini semua tak ada isu. Tak ada isu yang sebenarnya. Tapi isu yang menyebabkan dia bercakap demikian, kemungkinan PS akan kekurangan kursi untuk terus menerajui Negeri Sembilan. Mungkin ini kerja ni kita tidak tahu sebab apa PRN belum dimulakan, penamaan calon pun belum. Jadi apa yang diurus-uruskan di sini mungkin akan memberi kesan. Ya, tapi bagi saya lah, seandainya ada kerjasama Barisan Nasional dengan PAS, yang sebenarnya tak jadi isu besar pun kepada MCA dan MIC. Ya, PAS tidak akan mengganggu kursi MCA dan PAS tidak akan mengganggu kursi MIC. PAS hanya mempertahankan kursi yang dia menang dan UMNO akan bertanding di tempat yang bersatu menang. Mudah. Ya, situ. Kecuali bersatu nak bergabung sama. Itu beza. Tapi kalau terjadinya penggabungan antara kerjasama antara BN dengan PAS, itu adalah sesuatu isu yang amat menarik dan perlu sokongan ramai. Ya. Seandainya terjadinya perbincangan dan kerjasama antara Barisan Nasional dengan PAS, maka MCA kalau bertanding, dia penyokong UMNO, penyokong PAS akan menyokong. Begitunya penyokong MIC. Kalau MIC bertanding, penyokong PAS akan mengundi, penyokong UMNO akan mengundi untuk mengekalkan semangat setiakawan. Ini penting. Sebab dalam Barisan Nasional semangat setiakawan itu penting. Ya. Jadi bila PAS bertanding di tempat-tempat yang dimenangi, ya, penyokong-penyokong daripada UMNO ataupun MCA ataupun MIC ini akan menyokong mereka. Ini tak jadi isu yang sebenarnya. Yang menjadi isu, apakah memberi kesan kepada PH untuk mengekalkan kursi-kursi yang ada. Situ. Adakah akan memberi kesan kepada PH untuk mengekalkan kursi-kursi yang ada untuk menerajui terus negeri ini bagi penggal yang berikutnya. Ini adalah isu yang penting. Maka YB mengungkapkan perkataan demikian, menggesa MCA dan MSC berfikir. Ya, tapi saya percaya Wee Ka Siong mempunyai pemikiran yang bernas. Dan juga menteri juga Presiden MSC mungkin pun berfikiran yang bernas. Ya? Kalau kita ingin menjadi pemerintah, meneraju negeri ini, kerjasama itu harus. Harus dibuat bersama dengan PAS. Walaupun PAS adalah seteru politik bagi mereka, tapi untuk demi kebaikan, untuk menjadi peneraju, untuk memerintah, maka kerjasama ini harus dilakukan. By the way, pada penyokong-penyokong Negeri Sembilan, jangan lupa letakkan semangat anda, make sure dapat memerintah di Negeri Sembilan. Wallahu a'lam.